Ini pahat cheese. Pahat cheese ada yang suruh pakai pahat. Mak saya pakai pahat Dia mata dia kat tepi. Ni pisau ciri potong dia macam ni sebenarnya. Dia macam ni potong. Nah, tak comel-comel. Macam ni. Pun tak bertajam. Tak bertajam. Kalau pakai pahat dia kena katok macam ni Katok. Ni pahat. Kita pahat dia. Kita pahat dia. Kedalaman bau. Tak lut cow. Bau. Lambat, best dia pakai pisau je. Kita pakai pahat. Pahat yang comel. Nama dia pahat. Kita akan bagi setiap event yang kita datang, kita akan bagi semua orang rasa cheese. Tak berhal bang, kita bagi je. Mak kita pahat ni. Tak bergerak, go. Sakit tangan aku. Kita ketuk sebelah sini pula. Kita katok sebelah sini pula. Pak. Dekat luar boleh dekat, kat dalam tahu. Kita katok bagian dalam Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Ni kita pakai pahat. Lambat. Dah macam nak potong kayu pula. Lambat. Pak. Macam buat tiang rumah pula. Cerita dia. Cerita dia macam tu. Bau. Lambat. Baik